Uh, Mantap lah ni. Dia punya harness ni, memang selesa. Tak sakit bahu. Kalau yang harness yang asal tu, ialah dia nipis sikit dia punya span kan. Memang terasa kat tali. Yang ini, tak berasa kalau tak berhenti. Rasa macam tak berhenti. Ni tu minggu lepas. Ni 2 minggu lepas dah hijau balik tengok. Okay, hari ni kita cover balik ni. Nak cover balik sebatang pokok musangking ni. Kesian dia duduk lama dalam tanpa semak. Belakang ni dah tanah orang lain. Okay. Ni sebelah ni pun Haji ni dia dah sulam dengan durian-durian. Durian macam-macam, nampak bagus durian dia. Nampak sihat. Dia sulam. Dia punya kelapa sawit ni dia dah berhenti dah. Maksudnya tak tanam dah. Lepas ni sawit mati, naik durian lah. Alhamdulillah ada jiran yang terbaik. Okey, durian musangking kita dah recover balik. Ini bukan musangking ni. Ni pokok ara tak apa, tak pokok hutan ni. Nanti kita akan bunuh. Situ ada satu tunggul, tak tahu tunggul apa. Kita akan ganti dengan pokok lain. Mungkin pokok cempedak atau pokok jambu atau pokok mangga lah dekat ujung ni. Kat sempadan ni, ni sempadan. Tu tiang ni. Saya dah nak sampai ke pagar. Ada pagar jaring tu, tapi tak nampak lagi. Dia pagar jari hitam macam ni. Siap dengan elektrik sebenarnya. Tapi elektriknya, yalah. Macam-macam kan, pokok macam ni tak boleh lah. Dia kena bersih pagar elektrik ni. Okey, ni sesi pembakaran. Anak-anak ni 2 orang. Anak nombor 1 dan nombor 2 ni tolong bakar pelepah-pelepah kelapa. Belah sana atas bukit tu pun baru nak cuci. Kita cover pokok-pokok dulu. Okey. Memang selesa ni. Tak ada rasa letih, tak ada rasa sakit bahu. Sikit-sikit je. Mata pun kerjasama. Mesin steel FS 250 ni memang sedap lah. Dia ringan, kuat. Memang sesuai untuk kerja-kerja kampung. Ini memang potong sampai base. Potong sampai tanah. Risau juga sebenarnya. Ada batu-batu juga ni. Tapi belah atas ni banyak batu-batu, batu merah panggil. Kalau tengok dia kan. Ni batu Kalau tak berhati-hati ni, jadi memang tak boleh nak hayun kuat lah. Dekat sini ni ada ni kawat berduri. Ni nak kena clear kan kawat berduri ni. Ni bahaya. Kalau orang tak tahu, di mesin ni kalau putus, terbang bergata-gata. Tak tahulah pergi mana. Bahaya itulah dia. Sikit pembersihan untuk hari ni. Kita berasak sikit untuk ala-ala nyamuk. Nak tunjuk. Jom tengok pokok cempedak. Pokok nangka ni, pokok nangka ni. Entahlah cempedak ke nangka, tak tahulah. Kalau cempedak, ni cempedak. Kalau cempedak dia daun dia tak ada apa nama? Cempedak lah. Kalau nangka daun dia tak ada bulu kan. Ni nangka. Nangka ni dah ada buah. Tapi itulah monyet. Belum pruning lagi. Saya nak pembersihan dulu. Nak tunjuk ni. Kongsi. Banyak buah cempedak ni. Cempedak. Banyak Tak tahulah sempat ke tidak makan. Dah ada kesan-kesan gigit tu kalau tengok tu. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah semoga Allah beri rezeki dapat makan cempedak sendiri kali ni. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.